Hai, apa khabar semua? Dalam video kali ini saya nak kongsi tentang Napkin. Kalau kita masih ingat, Napkin AI ini adalah satu aplikasi yang boleh membantu kita menukarkan teks kepada pelbagai jenis bentuk grafik ataupun visual, terutamanya carta alih, carta lain seperti peta minda dan seumpamanya. Kini Napkin AI telah hadir dengan tambahan beberapa fitur ataupun fungsi yang boleh memudahkan lagi proses penukaran tersebut. Jom kita tengok. Pergi saja ke napkin.ai, kemudian tekan get napkin for free, sign in, dan anda akan ada pilihan macam ni, new napkin, dan ada 4 mode, paste, describe ataupun import file lah, ataupun blank lah sekali. Saya gunakan blank lah, senang tekan blank dan saya pergi sana, saya paste saja teks. Mana-mana teks yang kita nak tu, kita highlight saja bahagian tu yang nak kita tukarkan kepada visual, tekan lightning button ni dan dia akan jana lah di bawah teks tersebut. Dan bila dah siap jana tu, kita klik saja visual tu, kita boleh ubah. Napkin dah tambah banyak jenis visual di tepi ni, kita boleh pilih yang bersesuaian dengan kita dan dia akan terus jana. Kita boleh pilih portrait, kita boleh pilih landscape, apa-apa size yang sesuai. Kemudian kita boleh edit juga color kat tepi ni, nak ubah warna semua tu. Tekan je visual tu, tekan tepi, dia akan keluar button tukar teks, tukar font dan juga tukar color semua tu lah. Kalau nak edit pun boleh, kita tekan saja edit ni, kita boleh edit teks tu. Dan kalau ada brand studio, kalau klik brand studio di atas tu, kita boleh pilih color combination ataupun kombinasi warna yang kita suka. Kemudian balik ke swap branding di tepi ni, kita boleh tukarkan color visual tersebut dengan mudahnya. Pilih sajalah ya branding color yang sesuai. Dan bila dah siap semuanya, kita hanya perlu tekan saja export visual. Kita ada beberapa pilihan, PNG, JPEG, PDF, PPT dan tekan download. Selamat mencuba!